Saya nama Yesham bin Moen. Bertugas di pejabatkan di daerah Muar dan ditugaskan di tanah perkuburan Islam Bakri Batu Enam. Sekarang ni kematian ni tengok keadaan. Ada on call, macam hari Jumaat Sabtu kita orang cuti. Kalau ada on call kita bawa turun lah buat pengurusan jenazah ni. Hari biasa, hari bekerja biasa Ahad hingga Khamis 8.5 lah bertugas. Hari kerja biasa tu kadang uruskan jenazah. Kalau jenazah ada kita uruskan jenazah. Selebihnya di kawasan tu meracun, roni pokok bunga, apa yang perlu kita buat kat sini untuk apa ni, waris-waris semualah. Kat sini kematian bulan melebihi dalam 50 lebih. Bulan? Satu kes. Satu bulan. Sejak sampai 60 lebih pun ada satu bulan kematian. Sebab apa sini, kawasan sini melibatkan semua ni lah. Daerah Muar ni lah, semua ditumpukan pada kat sini. Itu kan ni panjang 7 kaki, buka 7 kaki. Dalam 7 kaki, tapi kita tak boleh ikut tu. Kita ikut macam kemampuan kita, tengok keadaan tanah tu. Saya paling tinggi pun 5 kaki setengah dalaman. Buka macam biasalah, 7 kaki, 3 kaki. Dalaman tu je. Keadaan pada kawasan tanah dia lah. Ada setengah tempat tu, kawasan tu tak boleh gali, mana simpang liang tu tak boleh. Pasal apa, dia kawasan yang berlembah, kadang berair. Kadang kita orang gali dulu. Ada setengah tu, masa nak bumi tu baru kita orang gali. Masa hujan ni memang berair lah. Tu kita orang pakai JCB. Itulah sebab tu kita orang tak nak gali awal-awal. Kalau gali awal-awal jadi macam tu ke. Akan datang kalau hujan-hujan ni, apa ni, lubang tu akan runtuh. Pecah sendiri lah. Ada pecah, sebelah-sebelah tu akan pecah. Habis air penuh. Sebab tu kita orang tunggu ada kes baru kita orang gali. Kita tak nak keadaan tu berlaku jadi macam belakang tu lah. Biar. Ini yang boleh kaitin. Kalau anak lagi, ya.